Saya tahu ke tak, dekat Malaysia ni ada seorang lelaki yang sangat besar pengaruh dia. Pengaruh dia ni sangat memberi impak kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kira macam aura lah Aura dia ni sangat hebat lah. Tak kira daripada umur muda, budak-budak sekolah, sehinggalah orang dewasa. Dia punya aura ni, nak ayatnya, hebat tak hebat ni, bila tengok lelaki ni, kita akan berasa happy. Orang kata, kalau monyok, happy. Kalau malah, jadi rajin. Kalau rajin, kau rajin. Nak ayatnya, betapa kuatnya aura lelaki ni. Tahu tak? Tapi, siapakah lelaki ni? Siapa kak? Jom kita tengok video ni sebentar. Saya tahu, ini adalah agung pertama di Malaysia. Dan tahu tak saya tahu, agung pertama di Malaysia ni adalah seorang peguam, iaitu dari Inner Temple, London. Dan baginda adalah satu-satunya Raja Melayu yang mempunyai kelayakan peguam bela dan peguam cara, sehingga kan pernah menjadi timbalan pendakwa raya sebelum dilantik sebagai Raja Negeri Sembilan. Ketika pemilihan agung pertama pada Ogos 1957, Sultan Johor waktu tu dia menolak sebab faktor usia. Manakala Sultan Pahang pula tidak mendapat undi yang cukup. Dan akhirnya Tuanku Abdul Rahman menang dengan 8 undi berbanding 1. Dan ini menunjukkan betapa baginda sangat dihormati waktu itu. Semasa belajar di England, baginda menubuhkan Kesatuan Melayu United Kingdom, iaitu KMUK, dan menjadi presiden pertamanya. Dan di situlah semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan tanah Melayu mula lahir dalam diri baginda. Tuanku Abdul Rahman adalah satu-satunya agung setakat ni yang mangkat ketika masih memerintah, iaitu pada 1 April 1960. Baginda hanya sempat bertahta selama 2 tahun 7 bulan saja, iaitu tempoh paling singkat kalau nak banding dengan agung-agung hok lain. Walaupun baginda sudah mangkat, nama baginda ni diabadikan sebagai inspirasi. Potret Tuanku Abdul Rahman ni bukan sahaja menghiasi wang kertas pertama Tanah Melayu pada 1959, tapi masih kekal pada wang ringgit Sapa Kela ni, dan menjadikan baginda simbol kedaulatan yang terus hidup dalam dompet kita setiap hari. Jadi, dari seorang peguam yang belajar di London kepada seorang raja yang dipilih secara demokrasi oleh Majlis Raja-Raja, Tuanku Abdul Rahman ni telah membuktikan bahawa seorang pemimpin bukanlah ditentukan oleh umur panjang sewaktu pemerintahannya, tetapi oleh sejauh mana dia meninggalkan kesan dalam sejarah bangsa. Betul ke tak? Setuju? Dan wajah baginda kekal dalam wang kertas yang kita gunakan setiap hari. Namanya terukir dalam detik pertama kemerdekaan kita. Dan tradisi pertabalan agung yang bermula dengannya masih kita saksikan sehingga ke saat ni. Tahu tak? Dan aku harap lepas ni setiap kali set-setmu nampak wang ringgit tu, kita kena ingat, sinilah bermulanya institusi yang di-Pertuan Agong, dan di sinilah bermulanya kedaulatan kita sebagai sebuah negara. Setuju ke tak? Ingat saya itu dah?